Siapakah Syekh Abdullah Fahim? Beliau bukan sekadar seorang ulama tetapi juga ahli falak dan tokoh penting di sebalik tarikh dramat 31 Ogos 1957. Syekh Abdullah Fahim dilahirkan pada tahun 1870 di Mekah. Beliau belajar ilmu agama falak dan bahasa Arab di bawah para ulama terkenal di Tanah Suci. Selepas tamat pengajian, beliau pulang ke Tanah Melayu dan mengajar di Pondok Titi Gajah, Kedah. Ramai anak murid datang menuntut ilmu daripadanya. Syekh Abdullah Fahim ialah pakar ilmu falak. Beliau sering digunakan untuk menentukan waktu solat dan tarikh penting seperti awal Ramadan dan Aidilfitri. Pada tahun 1957, Tunku Abdul Rahman merujuk kepada Syekh Abdullah Fahim untuk menentukan tarikh paling sesuai bagi pengisytiharan kemerdekaan negara. Dengan menggunakan ilmu falak, Syekh Abdullah Fahim mencadangkan tarikh 31 Ogos 1957, hari Jumaat yang penuh barakah, dan tarikh ini dipersetujui. Selain agama, beliau juga aktif dalam politik dan memperjuangkan pendidikan Islam melalui sistem pondok. Beliau antara tokoh awal gerakan Islam yang berprinsip. Anak beliau, Yusuf Rawa, menjadi tokoh penting dalam Parti Islam Se-Malaysia, PAS. Ini membuktikan warisan perjuangan beliau diteruskan hingga kini. Syekh Abdullah Fahim meninggal dunia pada tahun 1961. Namun jasa dan ilmunya kekal hidup dalam jiwa bangsa dan sejarah negara. Nama beliau diabadikan pada sekolah-sekolah dan institusi Islam seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Abdullah Fahim di Kepada Batas. Syekh Abdullah Fahim ialah lambang ilmu, kebijaksanaan dan patriotisme Islamik. Tanpa beliau, mungkin tarikh ramat kita tidak seindah hari Jumaat, 31 Ogos. Jika anda ingin lebih banyak kisah tokoh ulama dan patriot negara, jangan lupa tekan like, subscribe dan kongsi video ini. Warisan Ulama, Cahaya Ummah.